Ini pendekar Mustar Pinang Sematang. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Alamak, hantu Jepun. Nah, ini dia pendekar Mustar mau datang, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat-sahabat semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana berada dalam keadaan uzur, kesakitan atau tidak sihat, semoga diberi kesembuhan dengan segera. Mana-mana yang sakit tu, jumpalah doktor, rajin-rajin makan ubat. Mana-mana yang berada dalam keadaan kesulitan, kesusahan atau kepayahan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Minggu ni minggu kedua kita berada dalam bulan Syawal. Minggu lepas kita dah berayasakan di rumah keluarga tercinta, bertemu sanak saudara, sahabat-sahabat. Waktu ni waktu kita bekerja lah. Saya ucapkan selamat bertugas kepada sahabat-sahabat semua. Bertugaslah dengan baiklah. Jangan terlalu terikut sangat mood-mood raya tu. Raya ni sebulan. Jadi mana ada kesempatan tu, luangkanlah masa untuk mengunjungi sahabat yang lain atau saudara yang lain. Semoga kunjungan kita kepada saudara kita, sahabat kita itu dapat mengeratkan silaturahim sambil kita bermaaf-maafan atas kisah selepan kita yang lampau tu. Semoga hari raya ini lebih baik dan lebih ceria daripada masa yang lepas. Jadi kepada yang mengunjungi saudara mara tu, tak perlulah kita tunggu jemputan open house baru kita nak datang. Kita pergilah bila masa ada kesempatan tu, kita pergilah. Terutama sekali orang-orang tua atau saudara kita yang terdekat lah. Janganlah kita pilih-pilih yang ni nak datang, ni tak datang. Ada sempat kita pergi. Tak perlu tunggu orang jemput datang, mungkin kita datang. Ya, datanglah dengan ikhlas. Kepada yang menerima kunjungan tu, terimalah dengan hati terbuka. Sambil kita bersembang, bertanya khabar berita. Sambil kita bersalaman dan bermaaf-maafan lah. Di bulan muda ini kita ambil kesempatan lah. Kadang-kadang lama tak jumpa, jadi rasa kerinduan tu adalah keterujaan untuk menyambut Aidilfitri tu sangat terasa lah. Sebab tahun ni bila kita jumpa, tahun depan benda tu kita jumpa lagi. Kita doakanlah baik-baik, semoga semua diberi kesihatan yang baik dan kita dapat bertemu lagi di Syawal dan Ramadan yang Syawal yang akan datang. Jadi video belakang ni video daripada Akis Hoodies, video sambutan rumah terbuka lah. Jadi saya ambil video Akis Hoodies ni sikit untuk menjadi latar belakang video saya untuk kali ini. Hari ini saya nak bercerita lah mengenai kisah pemancing lah. Kisah pemancing yang mengalami suatu situasi yang menyeramkan sampai sehingga melibatkan kehilangan nyawa. Jadi kepada sahabat semua, untuk mengetahui kisah selanjutnya, tontonlah sehingga habis. Tapi sebelum tu, saya minta sahabat semua tolonglah like, komen, share dan subscribe. Mana ada di TikTok tu, bolehlah follow saya. Jadi share lah kepada sahabat lain yang tidak tahu akan lagi kewujudan saluran saya ini, supaya saluran saya ini akan lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Jadi kepada sahabat semua, teruskanlah menonton saluran saya ini. Cerita kali ini cerita mengenai Pontianak. Teruskan menonton pada sahabat semua. Jadi jangan lupa share pada sahabat yang lain. Okey? Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Petang tu Puan Norma memujuk suaminya, Abang Zainal. Puan Norma beritahu dengan Abang Zainal, Abang tak payahlah pergi mancing malam ni. Kan lagi seminggu anak kita dah nak kahwin. Abang tak payahlah pergi. Kalau perpahakan masalah. Alah, awak ni, awak jangan risaulah. Kita dah biasa pergi. Kita pun pergi ramai apa. Kita pergi dua bot. Awak jangan risaulah. Awak doang yang baik je lah. Saya dah janji dengan kawan-kawan ni, saya nak pergi mancing ni. Awak tak perlu risau-risau lah. Tahulah saya jaga diri saya. Kawan-kawan saya pun ramai. Ada masalah. Kenapa bang? Anak kita ni kan dah nak kahwin ke depan. Kita tengah sibuk buat persediaan untuk raya, untuk apa anak kita kahwin ni. Tapi awak sibuk nak mancing. Sepatutnya dalam keadaan kita tengah sibuk nak buat persediaan untuk anak kahwin ni, awak mestilah dekat rumah. Janganlah awak pentingkan diri sendiri. Kesian anak-anak tu. Awak pergi mancing, kita sibuk buat persiapan kat rumah. Awak dan kawan-kawan, lagipun anak kita kan nak pertama kahwin. Dan lepas majlis kahwin tu nanti awak pergilah mancing. Tapi ni lagi seminggu minggu depan tu anak kita kahwin. Awak jangan risaulah. Nanti saya balik insyaAllah. Awak jangan risau. Persediaan semua dah ada kan. Kita pun dah tempat catering, goodies semua dah siap. Apa lagi, saya pun dah janji kawan saya nak mancing ni. Begitulah kata Abang Zainal kepada Puan Norma. Sebab apa, hati Abang Zainal ni memang meronta-ronta, macam memanggil-manggil dia untuk pergi mancing tau. Dia dengan kawan-kawan dia dah sebulan 2 bulan dah buat perancangan untuk pergi mancing di satu kawasan di daerah Johor, di kawasan Kota Tinggi lah. Jadi Abang Zainal ni dah memang teringin, teruja lah nak pergi mancing tu. Sebab dia dah lama tak mancing. Bila dapat satu tarikh yang baik, dia pun nak pergi mancing dah. Sebab tarikh-tarikh yang lain tu kebanyakannya bot penuh. Jadi waktu inilah saja yang Abang Zainal dapat cuti ataupun dapat ruang untuk pergi mancing dengan kawan-kawan dia. Jadi petang tu betul lah Abang Zainal dengan beberapa kawannya untuk pergi memancing dah. Mereka naik 2 kereta lah. Abang Zainal dah siapkan dengan jorannya, ada beberapa joran, alat-alat memancing dan juga umpan lah. Jadi mereka ni ada bukan 6 orang lah. 6 orang daripada daerah Johor Bahru tu, diorang pergi ke Pasir Gudang, ke JT Kongkong lah. Pergi ke JT Kongkong. Mana yang berada di kawasan Johor Bahru tu, dia tahulah Kongkong tu kat mana. Di kawasan Pasir Gudang, dia parking kereta dia dekat parking kereta kat Kongkong tu. Mereka pun menaiki bot dah. Mereka ada tempah 2 bot lah. Mereka dia bukan 6 orang lah. 6 orang bagi 2 lah.
Satu bot 3 orang. Jadi Abang Zainal ni pergilah bersama kawan dia naik bot. Dia bagi 3 lah. Bot dia ada yang sedang, dia tak besar lah, sedang dengan besar sikit lah. Cukup lah untuk 3 orang tu memang puas lah. Satu bot tu sebenarnya boleh naik 6 orang, tapi sebab ada yang tak jadi nak pergi, jadi bot dah tempat, jadi bagi 2 lah, 3 bot A dan 3 bot B. Jadi Abang Zainal ni naiklah bot B. Jadi bila persediaan semua dah ada, mereka pun berangkat lah. Kereta dah parking semua, dah naikkan barang-barang, dah turunkan barang-barang daripada kereta tu semua. Dunia box ais tu, box air batu joran, alat-alat memancing, semualah. Dengan pakaian, dengan makanan sekali lah dibawa. Mereka ada di sana, bukan dalam mereka mancing satu malam je lah sebenarnya. Tapi walaupun satu malam, makanan kena ada juga. Jadi mereka bawa lah makanan kering, makanan ringan, air-air. Dalam bot tu ada tempat masak apa semua. Jadi mereka pergilah berenam tu naik 2 bot. Dia bukan lepas maghrib lah. Lepas maghrib dia orang bertolak naik bot tu bagi ke kawasan Kongkong, dan mereka naik bot lah ke kawasan-kawasan yang berdekatan lah. Mereka ni dipandu oleh seorang yang mahir tentang tempat-tempat atau lubuk-lubuk pancing lah. Kita namakan dia nama Karim lah. Jadi Karim ni dia mahir lah akan lubuk-lubuk ikan yang mana mereka rasa nak ikan apa, ikan syakap, nak ikan kerapu, ikan semilang. Dia tahu tempat-tempat dia, lubuk-lubuknya. Jadi malam tu suasana cerah tapi ada sikit panas lah. Jadi mereka rasa seronok lah, sebab kalau keadaan hujan atau air tak cantik, memancing jadi tak seronok lah. Tapi keadaan malam tu memang cuaca tu memang cantik. Tak ada ribut, tak ada hujan, memang seronok lah untuk orang-orang yang lagi mancing yang gunakan bot ni. Jadi si Zainal ni dan kawan-kawannya pergilah naik bot. Sambil berbual tu mereka pergilah dekat suatu kawasan Pengerang lah. Daripada Kongkong tu dia pergi ke Pengerang, Belungkur, Pengerang gitulah, mengikut ceritanya lah. Jadi malam yang suasana yang cantik, awan yang cerah, bintang-bintang pun bertaburan, bulan pun cantik lah malam tu. Jadi mereka pun naik bot, jadi parking lah di dekat dengan pantai lah. Kat pantai tu bukan pantai, maksudnya tepi tu ada macam pokok-pokok bakau lah. Jadi si Karim ni yang mahir tentang sedia belu lubuk ikan ni, dia naik bot A. Yang Zainal ni, Abang Zainal, bot B. Jadi Karim ni dengan kawan dia, ada 3 orang ni, berlaburlah dekat sikit dengan belukar, bukan belukar, dengan pokok bakau. Dekat pokok bakau, dekat sikit lah, maksudnya dekat pantai sikit lah. Jadi Abang Zainal ni ke tengah sikit. Jadi mereka pun seronok dah mancing sambil bercerita, berbual. Jadi diorang memancing lah, letaklah joran kat keliling bot tu untuk mendapatkan habuan yang baik. Jadi waktu tu seronok lah mereka memancing, dapatlah banyak ikan. Tapi kawan-kawan Abang Zainal ni ada juga cakap, Nal, kau sepatutnya tak ikut lah Nal, kita orang mancing ni. Sebab apa? Kau lagi seminggu nak buat majlis kahwin anak kau yang sulung tu kan. Ini kan betul kali, sepatutnya kau tak payah ikut. Aku risau lah, aku rasa macam tak sedar hati lah. Ada seorang kawan dia lain tu, boleh tahu namanya Adi lah. Adi kan, kau sepatutnya tak payah ikut ni Nal. Aku kenapa? Aku risau, hati aku malam ni rasa macam tak sedap je. Tapi si Zainal kata, engkau jangan risau, engkau jangan ikutkan perasaan.
Malam ni kita punya, mesti kita dapat ikan banyak punya. Jadi kalau dapat ikan yang baik tu, bolehlah aku buat untuk makan damai untuk anak aku nanti buat majlis kahwin. Jadi ikan baik-baik tu aku akan buat satu untuk table pengantin tu, meja pengantin tu untuk makan damai. Inilah hasil mancing, hasil yang aku ke laut ni hari. Itulah harapan Abang Zainal. Dia beritahu pada kawan dia lah, Adi tu. Adi dengan Abang Zainal satu bot. Yang si Karim tu, yang mahir tentang lubuk-lubuk tu, bot yang lagi satu yang berada dekat dengan pantai yang ada pokok bakau tu. Jadi bersembang dalam mereka tu, Abang Zainal pun ceritalah tentang majlis kahwin anak dia tu, keterujaan dia nak dapatkan menantu. Seronok tapi kawan dia lain pun, Adi dengan satu lagi nama Rahman. Adi dan Rahman pun macam tak apalah Adi, tak apalah ni Ainal, engkau mancing lah. Jadi harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku, kita doa yang berbaik je lah. Jadi mereka teruskan mancing lah, dapatlah banyak ikan. Jadi memang Zainal tu dah seronok lah. Dalam hati dia dah kata, ini ikan ni insyaAllah lah nanti akan aku jadikan makanan atau lauk pengantin yang akan diletakkan di atas meja pengantin tu nanti. Jadi sedang mereka seronok memancing tu, hari pun semakin lewat. Cuaca pun memang cerah lah, dengan angin yang bertiup lembut tu, menerjah ke pipi masing-masing. Terasalah kesejukan dia. Sambil-sambil itu mereka pun makanlah makanan ringan, buatlah mi segera. Ada juga yang bawa bungkus daripada tempat parking tu, ada gerai makan tu, bungkus buat makan. Tapi bila memancing ni kan waktu tu banyak peluang. Jadi apa lagi nak buat sementara nak tunggu ikan makan umpan tu, makanlah, makan makanan ringan. Jadi bila dah sehari semakin malam tu, bukan dalam pukul 12 lebih, pukul 1 gitulah, cuaca semakin sejuk lah. Semakin sejuk, kabus dah mula berkumpul lah, atau berjatuhan lah di kawasan-kawasan tepi bot mereka tu. Jadi ada kabus yang pada sebelumnya berserakan tu, dia mula bercantum. Semakin menebal lah. Jadi sedang mereka memancing, seronok mancing tu, yang bot A tu, yang Karim tu, bot A tu tak jauh lah dari mereka, bukan dalam 200 meter lah, 100 atau 200 meter lah daripada jarak antara bot A dengan bot B, yang diketuai oleh Karim dan juga yang diketuai oleh Zainal dan Adi. Jadi mereka teruskan memancing dengan keadaan seronoknya. Bila keadaan makin sejuk, mereka mulalah cari baju tebal sikit, sebab kesejukan dah mula mencengkam. Dan bila sejuk mula mencengkam tu, bulu roma dah makin naik lah, sebab sejuk, cuaca sejuk tu. Lepas tu bila semakin banyak kabus tu berkumpul, si Zainal dan Adi ni, Zainal, Adi dan Rahman ni, tengoklah ke arah bot A tu yang diketuai oleh Karim. Dia tengok dekat bot Karim tu, Karim dan dua rakan lain, mana 3 orang lah, Karim dan 2 rakan lain. Mereka ni satu kerja, cuma Karim je yang kerja tempat lain. Cuma Karim ni lebih mahir tentang lubuk-lubuk ikan yang ada di laut tu. Dia tahu mana nak pergi. Cuma Karim yang kerja tempat lain. Yang 5 orang tu dia kerja satu tempat, kerja di Jabatan Kerajaan lah. Jadi si Zainal, Adi dan Rahman ni, dia tengok dekat kawasan bot yang dinaiki oleh Karim tu, mula diseliputi oleh kabus tau. Mula-mula kabus tu tipis, tiba-tiba kabus tipis tu dikelilingi bot tu, dia mula-mula
makin menguncup tau. Menguncup. Kemudian dia kabut tu berkumpul. Berkumpul dia menutupi bot tu. Bot A tu yang diketuai oleh Karim tu dengan dua kawan itu, dilitupi. Mana nampak sikit saja bot tu. Jadi dia tengok, yang si Zainal, Adi tengok, ni Adi, kau tengok, Zainal cakap lah, Adi, kau tengok bot tu, dia macam dah tertutup tau. Ini kabut makin tebal tau. Jadi Adi kata, lah, aku takut hujan je malam ni. Tapi tadi cuaca cantik. Jadi mereka tengok kabus tu makin menguncup. Dia makin menebal tau. Daripada berserakan, dia berkumpul. Jadi kabut tu semakin menebal. Semakin menebal, jadi suasana tu, keadaan tu semakin sejuk tau. Sejuk, jadi bulu roma, tengkuk semua dah makin menaik tau. Sebab sejuk tau. Jadi bila berkumpul tu, dah berkumpul, kabut tu semakin tebal. Tapi makin tebal, dia makin mengecil. Makin mengecil, lepas tu dia naikkan ke atas. Kabut tu naik ke atas sampai ke atas bot. Dia masih makin kecil, tapi dia tebal. Jadi daripada bot tu nampak nipis, lepas tu dia seliputi kabus. Kemudian kabut tu naik ke atas, longgok naikkan ke atas. Jadi bot tu nampak semula lah. Cuma kabus tu dia mengecil tapi menebal. Dia naik ke atas sampai ke atas bot lah. Atas bot tempat yang ada steering tu, duduk atas tu. Jadi si Zainal dia tengoklah, Adi, cuba kau tengok dekat atas bot tu, apa tu? Bukan tadi tu kabus ke? Si Adi kata, yelah, tadi aku tengok kabus. Macam mana boleh kabus tu jadi kecil, tapi makin tebal? Dia duduk dekat atas bot. Jadi si Zainal, Adi dan juga Rahman ni, dia dah dapat beberapa ekor ikan lah. Dia pergi, dia kata si Adi kata, jomlah kita pergi tempat bot Karim tu, kita tengok benda apa atas bot tu. Jadi mereka pun daripada enjin mati tu, dia startkan enjin, dia gerak lah. Dia gerak pelan-pelan sampai mata mereka ni fokus dekat kabus putih yang berada di atas bot Karim tu. Dia dekat. Bila dia makin dekat, dia tengok si Karim, Adi dengan Zainal ni, dia tengok kabus tu tak bergerak tau. Seolah macam dia terapung tau. Makin lama makin dekat, makin dekat, dia tengok kabus tu di pada segumpal tu besar. Dia nampak benda tu macam ada berbentuk tau. Berbentuk. Dia tengok makin lama kita, macam satu bentuk ni. Si Enal cakap dah, ayolah kita dekat lagi lah. Lepas tu dia lambai-lambai lah dengan si Karim tu. Lambai-lambai. Dia siap jerit, oi Karim. Jadi Karim ni dia buat tak tahu tau, tak dengar tau. Dia jerit lagi. Tu atas. Si Zainal tu tunjuk dengan Karim tu, tunjuk atas. Karim ni dengan kawan yang lain tu, dia macam terlalu fokus dengan mancing. Dia tak perasan tau. Tak perasan yang Zainal ni dengan Adi, dengan Rahman ni dah menjerit, cakap tunjuk atas tu. Tapi yang tiga orang ni, dia macam seolah-olah tak ada apa-apa terjadi tau. Seolah tak ada apa terjadi. Jadi dia teruslah mancing. Jadi si Zainal dengan Adi dan Rahman ni cakap, tak apalah, kita ke dekat lagi lah. Mungkin dia tak dengar kita cakap ni. Jadi dekat. Mungkin bunyi bot tu menenggelamkan suara jeritan diorang ni. Jadi tapi diorang terus. Bila dah dekat, dia bukan dalam dekat sangat dengan bot tu, diorang
si Zainal, Adi dan Rahman ni, dia nampak rupanya dekat atas bot tu ada satu lembaga berpakaian putih, berambut panjang, terapung di atas bot tu. Dan mereka cakap, Pontianak, itu Pontianak tu. Jadi si Zainal, Adi dan Rahman ni tengok dah panik tau. Lepas tu dia sejerit, Karim, oi, atas kau, atas tu. Itu ada Pontianak tu. Jadi si Zainal pun dengan Adi tu, dia bila dah dekat dengan bot tu, dia terus speed, dia terus pusing balik. Bila dia pusing balik tu, Pontianak tu yang ada di atas bot tu terbang mengikuti bot ni. Jadi mereka 3 orang tu rasa panik. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Macam sebut Allah. Itu yang dia dapat keluarkan di mulut. Jadi mereka bawa bot dengan laju. Jadi si Karim ni yang kat bot A tu dengan kawan lain, dia tengok, kenapa dia orang buat laju ni? Apa hal ni? Dia nak ke mana? Jadi yang 3 orang ni nampak bot Adi dan Zainal ni dan juga Rahman ni memecut dengan laju tau. Jadi dia orang pun, kenapa pula dia orang ni? Kenapa dia orang bawa laju? Apa hal? Jadi si Adi dan Zainal dan Rahman ni cakap, cabut. Jadi Pontianak tu dah mengejar di atas bot dia, di atas bot Zainal tu. Sambil dia buat laju, benda tu terapung, ngikut je. Ini bot dia. Jadi bot dia apa yang kat atas tu ngikut lah. Walaupun dia buat laju, tapi dia ngikut. Seolah macam dia layang-layang kena ikat tali, ngikut. Jadi bila dalam keadaan panik tu, cuaca pun gelap, dalam keadaan malam yang gelap pekat lah. Sebab kat laut tu tak nampak apa, cahaya bulan pun nampak pun sama-sama. Jadi bila diorang bawa laju tu, diorang pun tak tahu mana nak pergi tau. Sedangkan Pontianak tu dekat atas bot dia, mengejar dia, mengekor dia. Jadi si Karim ni dengan kawan lain, dia terpengil-pengil dah. Apa kau buat ni? Kau buat apa? Jadi si Zainal dengan Adi ni dengan Rahman bawa bot dah tak tahu arah tuju. Jadi bila dia dekat laut ni, kita tak tahu apa yang ada dalam laut. Kat atas, kat bawah kita tak tahu. Jadi diorang ni bawa saja ke arah mana tak tahu. Tiba-tiba pong, bot tu terbalik. Rupanya bot tu dah terlanggar satu macam tunggul kayu, macam kayu balak gitulah. Tapi kayu, maksud kayu pokok tombang gitulah, yang hanyut. Jadi pong, langgar, bot pun terbalik. Jadi bila bot terbalik tu, si Adi tu sempatlah capai kayu yang dia langgar tu, sempatlah dia terbalik tu, sempatlah terjun. Dia capailah kayu tunggul yang dia langgar tu, dia berpaut dekat situ. Dan si Rahman berada di dalam bot yang terbalik tu. Kan ada bot terbalik, ada ruang dalam tu, dia ada di situ. Jadi dalam keadaan yang sakit lah. Jadi si Zainal ni tak dapat kesan. Jadi bila si Karim dan kawan dia tengok bot dah terbalik, dia orang pun bergegas, tarik pancing, terus start enjin, pergi tempat bot yang terbalik itulah. Jadi tengok, dia nampak Adi berpaut dekat tunggul kayu tu. Dekat tunggul kat kayu yang hanyut tu lah, kayu balak tu, tengah berpaut. Dia tarik dia tarik si Adi. Kemudian pergi tempat bot. Bila pergi tempat bot tu, dia tengok dekat bot tu, dia dengar suara, tolong. Jadi si Karim ni terjun, tengok kat bawah bot tu, bawah bot tu dia ada udara lah, maksudnya. Dia tarik
Dia tarik si Rahman keluar, naik ke atas bot. Naik ke atas bot. Jadi si Rahman dengan Adi tu dapat diselamatkan. Naik atas bot. Jadi diorang mencari si Abang Zainal ni. Dia cari Zainal, mana kau? Jadi bila diorang dah cari, dah malam tu gelap, dia tak jumpa si Zainal tu. Cari lagi. Zainal. Dia suruh lampu tu kan, lampu apa yang ada lah. Lepas tu diorang pun dalam beberapa jam tu diorang cari tak jumpa. Tak boleh tak jumpa ni. Ya kita report polis lah. Jadi diorang ni pergi telefon lain tak dapat. Jadi diorang patah balik ke Belungkor lah. Kat Belungkor tu dekat helikopter tinggi dia pergi ke sana. Kemudian dekat dengan pantai tu beritahu orang ramai yang ada bot terbalik. Jadi diorang report polis lah. Dekat situ dia punya telefon, dia telefon ada lain, dia telefon lah, mengatakan ada bot terbalik. Dan ada satu mangsa yang hilang, iaitu Abang Zainal. Jadi bila dah telefon polis pun beberapa lama kemudian polis datang. Lepas tu panggil lah penyamat gunakan bot polis, cari beberapa bot cari Abang Zainal lah. Tapi malangnya tak jumpa lah. Abang Zainal tu tak jumpa. Jadi diorang pun tanya dengan si Adi dengan Rahman, macam mana boleh jadi. Jadi Rahman dengan Adi ni ceritalah yang dia nampak ada pontianak atas bot Karim ni. Dia dah pergi dekat, dia ingat kabus, tapi dia nampak kabus tu macam terapung gitu. Dia ingat kabus tu apa, rupanya dia tengok itu pontianak. Bila dia nampak pontianak, dia pun cabut, dia lari. Tapi pontianak ada kejar dia. Dia dah bawa, dia pun nak bawa bot, tak tahu nak pergi mana. Dia pusing pun, pontianak tu tetap kejar dia dan langgar kayu balak dan terbalik. Jadi mereka pun rasa kesal lah apa yang berlaku tu. Jadi si Karim ni cakap, aku tak nampak apa pun. Si Adi dengan Rahman kata, tempat kau nyebut tu berkabus tau. Jadi aku tak nampak bot kau. Aku nampak sikit je. Lepas tu tiba-tiba kabus tu daripada menipis, dia menebal, lepas tu naik ke atas. Jadi Karim kata, aku nampak je bot kau, tak ada masalah pun. Aku tengok cuaca cerah, tak ada kabus, tak ada apa pun. Cuaca baik. Macam mana kau kata kau nampak kabus tu? Aku tak tahulah, tapi aku tiga orang, tiga memang nampak kabus tu. Dia datang berserakan tau. Kemudian dia berkumpul, lepas tu baru dia menebal, dia naikkan ke atas. Dan lepas tu kita orang pergi, kita orang nak panggil kau. Tapi kau buat tak tahu, kau macam tak dengar. Karim kata, aku memang tak dengar apa pun. Yang aku nampak bot kau dah dekat tu, baru aku nampak. Aku ternampak bot kau, lepas tu aku nampak bot kau bawa dengan laju, kau pusing balik, kau bawa laju. Tak berapa minit lepas tu tengok bot kau terbalik. Tu aku kelar kabut cari. Jadi malam tu polis dah datang apa semua, cari meronda tak jumpa. Jadi polis kata pencarian ni terpaksa dihentikan sebab cuaca gelap. Jadi orangnya pun kita tak jumpa, tak tahu kat mana. Sebab cuaca gelap ni mengganggu pencarian. Jadi kita akan sambung besok, mungkin dalam pukul 7 pagi. Jadi si Karim, Adi dan Zainal ni beritahulah sekat kota tu, dia telefon dengan isterinya Zainal, mengatakan misalkan Zainal hilang di laut sebab bot terbalik. Jadi isteri Zainal ni datanglah, anak-anak pagi tu datang dengan penuh kesediaan, kedukaan tu dia datanglah.
datang ke tepi pantai kat Belungkur tu, dia pergi nak tunggulah, dia berdoa semoga Abang Inal tu ditemukan dengan segera. Jadi pagi itu mereka pegawai yang cari mayat ni, yang cari orang ni, cari berperonda yang mencari ni, peronda dan penyelam ni, dia orang mencari lah, cari ronda, ada yang selam tapi tak jumpa. Dia bukan beberapa jam lepas tu, nak hampir tengah hari jugalah, air dah mula surut. Jadi ada satu bot polis tu, bot marine tu, dia nampaklah Zainal tu dia terselit di celah-celah pokok bakau lah. Kemungkinan dia dah dibawa arus ke tepi bakau tu, tapi dalam keadaan yang tak bernyawa lah. Jadi bila dah dapat Abang Zainal tu, mayat Abang Zainal tu, dia orang pun ambil dan beritahu yang Abang Zainal ni telah dijumpai di celah-celah pokok bakau. Apabila mayat Abang Zainal tu ditemui oleh pasukan penyelamat tu terperanjat, sebab di tubuh badan Abang Zainal tu penuh dengan cakaran-cakaran depan dan belakang, seolah-olah benda tu disengajakan. Kalau tubuhnya tersangkut di celah dahan atau ranting, cakarannya lain, tak sama. Ini umpama satu cakaran yang disengajakan, cakaran yang memang disengajakan untuk mencederakan Abang Zainal. Itulah yang diberitahu oleh pasukan penyelamat. Jadi bila dah sampai ke darat tu, ditunjuk dengan isterinya dan kawan-kawannya, betul ke ini Zainal? Mereka berkata ya betul, dan isteri dan anak-anak Zainal meraung semau-maunya sebab kehilangan orang tersayang. Lagi seminggu majlis perkahwinan itu berlangsung, mereka kehilangan Abang Zainal yang akan menjadi wali atau saksi pada perkahwinan anak perempuannya, anak sulungnya, anak pertamanya lah, yang akan berlangsung seminggu saja lagi. Tapi dah takdir menentukan yang Abang Zainal tak dapat berjumpa atau menghadiri majlis perkahwinan anaknya. Jadi begitulah kesudahan kisah Abang Zainal yang pergi memancing dengan kawan-kawannya dan terjumpa satu makhluk Pontianak yang mengganggu aktiviti mancingnya sehingga Abang Zainal kehilangan nyawa. Begitulah kesudahan cerita kali ini, untuk menjadi pengajaran kepada sahabat semua. Sekianlah saja penceritaan saya untuk kali ini yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mana kejadian berlaku tidak berapa lama dahulu. Apapun kisah ini, janganlah terlalu percaya dan jangan terlalu taksub akan kisah ini, kerana hanya yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Kepada sahabat semua yang suka akan kisah kali ini, bolehlah tolong like, komen, share dan subscribe serta follow dalam saluran akaun TikTok saya, agar saluran saya ini atau konten saya ini lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Jadi kepada sahabat semua, tolong share kepada sahabat kita yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Semoga memberi manfaat, pengajaran kepada kita semua. Ataupun boleh jadi satu hiburan lah. Hiburan waktu petang, waktu tidur, ataupun waktu-waktu dalam perjalanan jauh. Jadikan kisah-kisah yang saya ceritakan ini sebagai satu hiburan. Jadi kepada sahabat semua yang masih dalam mood Syawal ni, bolehlah kunjungi saudara-sahabat yang lain untuk mengeratkan silaturahim. Di waktu-waktu ini kadang-kadang ada kawasan-kawasan atau kejiranan kita yang akan menjalani aktiviti marhaban.
Jadi kita join lah. Kita sertai aktiviti marhaban tersebut supaya kita dapat mengenali jiran kita yang kadang-kadang tak dapat jumpa pun, sebab masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi itulah video saya untuk kali ini. Semoga terhibur. Sekianlah saja daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.